tiba-tiba kan lidah Syara ni bergumpal. Oh, sejuknya. Plus dan 12 tahun punya muat. Tak longgar, tak ketat. This is my name. Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari Isnin bersamaan dengan 6 Julai 2026 dan sekarang tepat pada pukul 11.18 pagi. Sepatutnya hari ni adalah first day Syara bekerja dekat tempat kerja baru, tapi HR ada contact Syara hari Jumaat yang lepas. Dia cakap office tak ada, dia tengah renovation and tak ada elektrik sekarang ni sampailah hari ni. So Syara boleh datang hari esok, maksudnya tunda satu hari lah. Dan disebabkan hari ni saya cuti buat kali terakhir sebelum saya bekerja pada weekday dan Sabtu Ahad saja saya bercuti, alangkah baiknya kalau kita grab this opportunity untuk berjalan lagi. Malam whole day Syara busy pergi hantar barang, hantar baju, buat postage, hantar bag dekat customer-customer yang dah beli bag. Terima kasih so much. I love you guys. Thank you for the support yang you guys bagi and the trust. And hari ni adalah hari yang terbaik untuk kita pergi berjalan. So, kita akan pergi Paradigm Mall. Oh, sebelum tu, kejap, kita nak selitkan kita punya Touch and Go. Syara kan kadang-kadang I tak tahu I cakap apa. I tak tahu apa yang I melalut. Bila cakap depan kamera kan, tiba-tiba kan lidah Syara ni bergumpal. Macam awkward dengan korang. Kita belum ada keserasian tu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ilaihi raji'un. Tengok baca doa pun apa ni? Berbelit-belit lidah. Syara malu dengan korang ke? Plan asal dia, Syara tak nak pergi Paradigm Mall. Syara nak pergi Mid Valley, Soho, South Key. Tapi Syara tak tahu di manakah saya punya kerajinan tiba-tiba pergi. Kemalasan menyerang saya. Jadinya Syara macam kita pergi Paradigm je lah. Sebabnya dekat Mid Valley tu ada Sephora. Syara nak pergi Sephora. Syara nak beli lipstick. Syara nak beli lipstick. Syara nak pergi beli bedak compact. Yelah, sebab esok saya punya first day kan. First day semua benda nak baru. Bag je tak baru lagi. Work bag. Syara nak beli satu work bag. Tapi not now lah. Sebab apa yang sekarang punya masih boleh dipakai lagi. So kita pakai dulu. Dah 5-6 bulan kerja baru kita cari work bag yang baru. Okay. Jom kita buat haul. Kita pergi dalam beberapa kedai. Tapi yang menarik perhatian hanyalah Padini dan juga H&M.
Cuma dekat H&M, Oh my god. Oh, sejuknya. so the first thing yang Syara beli dekat H&M adalah this cardigan, this basic cardigan from H&M warna hitam, size M. I think this is my size. Syara nak beli size S tapi takutnya terlalu ketat. I don't want it to be too ketat. I nak baggy sikit supaya selesa. And this is inner, a black inner. Ni size S. Inner ketat sikit tak apa sebab inner kita bagian tertampar dia sikit. Inner kita pakai dekat bahagian dalam, so it doesn't matter sangat. Ketat sikit, okay. And then we have chocolate. Ni beli semalam tapi tertinggal dekat kereta kawan, jadinya Syara baru pergi ambil tadi. So this inner is RM39.90. Kain dia lembut sedap lah. Kain dia lembut and sejuk. Syara ingat kan nak beli inner yang dari Uniqlo, tapi bila dah pegang material, bila dah pegang material daripada H&M, dia rasa macam, oh, suka pula material dia. And then this knitwear, cardigan knitwear, RM49. So total dua RM89.90. Okay, so ni daripada Padini. Actually daripada Padini ni adalah Naura punya hadiah. Sebab apa, 21 hari tu, 21 bulan 6 birthday dia. Tapi Syara belum bagi like a proper hadiah untuk dia. Syara just belanja dia makan ayam goreng, sebenarnya makan ayam goreng. So this one is her present. Dia nak pencil box, okay. One thing about her adalah dia ada tendensi yang tinggi untuk tertinggal barang. Jadinya kalau Syara nak beli pencil box yang a bit pricey, yang cantik and a bit pricey sikit, macam dekat Typo ke, Smiggle ke, my concern adalah selalu berapa lama pencil box tu akan bertahan dengan dia. Jadinya baju je lah barang yang Syara rasa takkan ada tendensi untuk hilang sebab dia pakai baju. Dia takkan buka-buka. Buka pun bila nak basuh. So Syara belikan satu jeans. Dia nak macam skirt tau. She really want untuk pakai skirt, tapi Syara tak rasa skirt comel. Jadi dia suka pakai skirt labu. Dia macam muslimah sikit. Dia pakai tudung dah and labu and tak cantik. Jadinya aku belikan je dia jeans. Korang tahu kenapa saya ketawa? Sebab jeans ni ketinggian dia sama dengan ketinggian aku. Ni adalah jeans budak 12 ke 13 tahun. Kejap, bagi Syara try. Kejap, nanti Syara try. Adakah muat? And then this one is t-shirt untuk dia juga. This one is so cute, spark and shiny. Ni pun 12 ke 13 tahun, walaupun dia baru 11 tahun, tapi it's okay to buy her a bit macam besar sikit supaya dia selesa and dia pakai lama. And this one is my favourite sebab dia ada, nampak tu, dia ada tali-tali dia. Nampak? It's so cute. And then ada macam flower dekat sini. So cute. Ni nampak macam kecil sikit kan berbanding dengan tadi tu. Alah, ni macam senteng sikit, tapi tak apalah. Untuk buat rumah, baju untuk rumah. Okay, let me try, okay. Kalau muat, Syara rasa muat seluar ni. Sekejap. Sumpah muat. Ni 11 dan 12 tahun punya, muat. Tak longgar, tak ketat, memang ngam-ngam. Lepas tu sangat selesa. Oh my god, ni membuatkan aku nak jeans ni. Tak apalah, kita belikan untuk dia. And dia stretchy. Oh. I found my pants. Okay, let me share with you guys.
Korang tahu tak, Syara always struggle nak cari seluar jeans. Sebab apa? Syara punya pinggang size... sebab apa? Syara punya panjang seluar size S, tapi pinggang Syara size M. Okay, sebab Syara tak tinggi. Syara 155 cm sahaja. Jadinya kalau macam tak ada yang ngam-ngam lah, mesti kena potong sikit ataupun kena pakai belt. But this one, jeans budak kecil 12 hingga ke 13 tahun punya, aku muat. I don't have to wear a belt. Sebab apa? Dia memang perfectly fit with my waist measurement and my leg punya length. Aku budak kecil. Aku size budak kecil. I'm pretty sure baju ni pun Syara boleh muat. Oh my god, this is a cheat code untuk beli seluar dekat budak kecil. Ni confirm muat ah. Confirm muat. Sekejap, mari kita tengok berapa harga dia. Tak sangka. And this, sekejap, kita tengok dulu berapakah harganya. Kid Boy. Ni seluar budak lelaki. Kid Boy straight length fit, low waist, RM59. And then baju tu $29. Apa yang free? No, it's free. Berani dia tulis sini free. I paid, okay, 30 sen untuk paper bag ni. Wow, okay. Now I know. And this adalah jibit untuk Naura punya crop. Syara belikan dia 3 sebab ni je yang paling comel. Ni nama dia NW. The first letter dekat huruf dia NW. And last one adalah this one. So cute. Flower. Pink flower. I think she's gonna love it. Ni semua hadiah dia. Happy birthday Naura. I'm not sure Naura tengok ke tak, but happy birthday. Happy 11 years old. Apa ini? Besar banget. Itu hadiah birthday. Buka. Apa itu? Hari ini kita unboxing Labubu. Labubu. Bukan Labubu lah. Labubu. Madani. Saya ingat Madani. Buat ni. Itu untuk props. Itu buat kot. Nanti cuba. One close. Siapa ni dia cakap? Shine. Wah! Sparkle and shine. Tengok beli. Oh, KKL tu Wah! Akak nampak. Wah! Besar banget. Okay, pergi try seluar dengan baju semua. Lepas tu datang balik. Go. Tengok. Wow, besar. Let's go. Tak apa, kita boleh lipat. Sini. Kita boleh lipat aja. Tutup. Next kita pakai. Seluar dia panjang. Kejap tengok. Guys. Seluar dia agak lain. Tapi nanti ni sebab Kita ada kepah. Dia tolak je ke kena buat something? tak payah, kena tolak dia masuk dalam. Ya Allah, hancurkan saya kejap lagi. This is flower. This is me. This is my name. Agak pelik So, suka yang mana? Hadiah yang dekat ni ke, jibit ni ke, baju ke, seluar? Dua-dua. Tiga-tiga. Tiga-tiga. I like it all.